Kalau korang peminat One Piece dan especially peminat Tega Roronoa Zoro, mesti korang pernah dengar nama Ryuma. Walaupun dia bukan watak yang selalu muncul dalam cerita utama macam Luffy ataupun Zoro lah. Ryuma sebenarnya antara legenda paling penting dalam dunia One Piece. Malah hubungan antara Ryuma dan Zoro boleh dikatakan sangat rapat walaupun mereka hidup pada zaman yang berbeza. Ryuma dikenali sebagai seorang samurai legenda yang berasal dari negara Wano. Nama dia begitu terkenal sampai selepas kematian dia pun seluruh Wano masih menganggap dia sebagai wira negara. Kalau korang pernah dengar gelaran Sword God atau Dewa Pedang dalam One Piece, itulah gelaran yang diberikan kepada Ryuma. Bukan calang-calang orang boleh dapat gelaran macam tu. Ia menunjukkan betapa hebatnya kemampuan pedang yang dimiliki oleh Ryuma ketika hayatnya. Apa yang membuatkan Ryuma sangat terkenal adalah kisah dia menewaskan seekor naga. Dalam sejarah Wano, Ryuma pernah membunuh seekor naga gegasi yang mengganas dan mengancam orang ramai. Sejak peristiwa itu, namanya terus menjadi legenda dan dikenang turun-temurun. Sampai beratus-ratus tahun kemudian, rakyat Wano masih bercakap tentang keberanian dan kekuatannya. Menariknya, Ryuma sebenarnya pernah muncul lebih awal daripada One Piece. Watak ini berasal daripada manga one shot karya Ichiro Oda yang berjudul Monsters. Dalam cerita itu, Ryuma menjadi watak utama. Kemudian Oda mengambil watak tersebut dan memasukkannya ke dalam dunia One Piece sebagai sebahagian daripada sejarah Wano. Jadi boleh dikatakan Ryuma merupakan salah satu watak paling lama yang pernah dicipta oleh Oda. Bila bercakap tentang hubungan Ryuma dengan Zoro, perkara pertama yang ramai ingat adalah pertempuran mereka di Teri Lebak. Ketika itu mayat Ryuma telah dibangkitkan semula menggunakan kuasa Gekko Moria. Walaupun itu hanyalah tubuh Ryuma yang telah mati dan bukannya Ryuma sebenar ketika zaman kegemilangannya, dia masih menunjukkan kemahiran pedang yang sangat luar biasa. Zoro bertarung dengan Ryuma dalam satu duel yang sangat menarik. Pertarungan itu bukan sekadar pergaduhan biasa, ia lebih kepada pertarungan antara dua orang pendekar yang saling menghormati kemahiran masing-masing. Dalam pertarungan tersebut, Zoro berjaya mengalahkan Ryuma selepas satu pertarungan yang sengit. Selepas kalah, Ryuma melakukan sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan Zoro. Dia menyerahkan pedang hitam miliknya yang terkenal, iaitu Shusui, kepada Zoro. Ini bukan perkara kecil. Shusui merupakan pedang kebanggaan Wano dan salah satu pedang paling terkenal dalam dunia One Piece. Pedang itu diwariskan kepada Zoro kerana Ryuma mengiktiraf kekuatan dan semangat seorang pendekar yang ada dalam diri Zoro. Dari situ, hubungan antara Ryuma dan Zoro mula menjadi semakin jelas. Ramai peminat mula menyedari bahawa terdapat banyak persamaan antara mereka berdua. Kedua-duanya merupakan pendekar pedang yang sangat kuat. Kedua-duanya mempunyai aura yang menakutkan musuh. Malah ramai penduduk Wano sendiri terkejut apabila melihat wajah Zoro kerana dia mempunyai rupa yang agak mirip dengan Ryuma. Apabila arc Wano berlangsung, Oda mula memberi lebih banyak petunjuk tentang hubungan ini. Kita akhirnya mengetahui bahawa Zoro sebenarnya mempunyai pertalian darah dengan keluarga Shimotsuki, salah satu keluarga samurai yang berasal dari Wano. Ryuma juga berasal daripada keturunan Shimotsuki. Ini bermaksud walaupun Zoro dan Ryuma dipisahkan oleh ratusan tahun, mereka sebenarnya mempunyai kaitan keturunan yang sama. Namun begitu, penting untuk difahami bahawa Zoro bukanlah reinkarnasi Ryuma. Ramai peminat pernah membuat teori sebegitu, tetapi cerita tidak pernah mengesahkan perkara tersebut. Sebaliknya, Oda menunjukkan bahawa Zoro adalah individu yang tersendiri. Dia mempunyai jalan hidup, impian dan identitinya sendiri. Apa yang menghubungkan mereka adalah darah keturunan serta semangat seorang pendekar pedang sejati. Peranan terbesar Ryuma dalam perkembangan Zoro sebenarnya bukan sekadar memberikan Shusui. Ryuma menjadi simbol kepada tahap yang perlu dicapai oleh Zoro. Kalau Mihawk adalah sasaran utama Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat dunia, Ryuma pula boleh dianggap sebagai lambang pendekar pedang paling agung dalam sejarah. Sebab itu apabila Zoro sampai ke Wano, ramai orang mula melihat bayangan Ryuma dalam dirinya. Zoro melindungi rakyat Wano daripada ancaman musuh, sama seperti yang dilakukan oleh Ryuma suatu ketika dahulu. Zoro juga berjuang menentang musuh yang jauh lebih kuat demi mempertahankan maruah dan kebebasan negara tersebut. Malah ada satu perkara yang sangat menarik. Ryuma terkenal kerana membunuh naga, manakala Zoro pula berjaya menewaskan naga buatan manusia ketika berada di Pang Hazard. Walaupun situasinya berbeza, Oda seolah-olah sengaja mencipta persamaan antara dua watak ini untuk menunjukkan bahawa Zoro sedang mengikut jejak langkah legenda tersebut. Ryuma bukan sekadar watak sampingan dalam sejarah One Piece, dia merupakan legenda yang menjadi inspirasi kepada generasi samurai selepasnya. Untuk Zoro pula, Ryuma memainkan peranan yang sangat besar sebagai simbol kekuatan, kehormatan dan jalan seorang pendekar pedang sejati. Pertemuan mereka di Teri Lebak, warisan Shusui, pertalian keturunan Shimotsuki dan persamaan perjalanan hidup menjadikan Ryuma antara watak yang paling penting dalam perkembangan Zoro. Kalau Mihawk adalah destinasi terakhir impian Zoro, Ryuma pula adalah legenda silam yang membuktikan bahawa seorang manusia mampu mencapai tahap yang hampir mustahil melalui latihan, keberanian dan semangat yang tidak pernah mengalah.